semua, kembali ke vlog Syafirash. Hari ini saya akan unboxing barang ibu saya. Let's watch it. Dia ni 3 tingkat ibu beli. Ada siap instruction diagram of rotary shell. Boleh kejap lagi. Mana skru dia? Oh tu. Ini yang macam tu. Okey, sekarang tadi kita dah pasang yang ni. Sekarang kita nak pasang besi yang ni pula. Okey. Kita pusing. Pusingkan dia. Pusing. Baik. Okey, dah ketat. Dia nak pusing lagi. Dia kena ketatkan pakai ni sebenarnya. Okey, cuba ketatkan sikit. Okey dah? Okey dah. Okey, angkat. Ambil yang paling bawah ni, tray yang besar ni. Tu letak. Sini kat sini. Tingginya. Boleh tak? Jadi. Ini pusing kot. Okey, so. Masuk sampai bawah. Dah. Dah. Okay, sekarang kita masukkan yang kedua. Masukkan ni dulu. Ni. Oh, bukan dia skru kan? Skru. Nak level yang dekat mana? Sampai sini ke? Okey, ambil. Ya. Tray yang kedua. Okey, last. Enak. Last sekali. Wah, dah siap dah. Tinggi juga ni, 3 tingkat. Sekarang saya nak masukkan sos ni dekat spice rack ni. Okey. Dan kalau berminat, beli kat Shopee tau. Mini pistol toys. Apa dalam ni? Jom kita buka.
Wah, cantik. Masukkan dalam ni. Tak sangka pula dapat hadiah. Terima kasih lah ya.